Itu yang kata Syekh Abu Hassan Nadwi. Masalah umat Islam sekarang ni adalah kerana nasionalis. Dia berpegang kepada bangsa dia lebih besar daripada berpegang pada agama dia. Sedangkan orang-orang kedua-dua, bangsa Arab yang memerintah dan kemudian Puak Drus, Puak Kurdish adalah Sunni. Tetapi orang Kurdish tak nak serahkan wilayah yang dia ada kerana dia kata dia nak otonomi. Maka Ahmad Shah nak buat perjanjian 6 perkara. Satu adalah orang-orang Kurdi boleh memiliki wilayah otonomi. Orang-orang Kurdi boleh menggunakan bahasa kebangsaan. Sekolah-sekolah di Kurdish boleh mendapat sekolah dengan beraliran bahasa Kurdish. Tak payah pakai bahasa Arab. Kebudayaan Kurdish diiktiraf sebagai sebahagian daripada warisan Syria. Okey, kemudian ekonomi dalam wilayah Kurdish akan dimajukan. Dan orang-orang Kurdish boleh memiliki governor daripada wilayah Kurdish. Tapi kena jadi sebahagian daripada Syria. Kurdish sampai sekarang tak mau. Kerana masih lagi bimbang berlakunya apa yang dipanggil pengaraban ke atas orang Kurdish. Walaupun orang Kurdish ni telah berjaya dibentuk oleh Ahmad Ocalan. Ahmad Ocalan bila dia menjadi pemimpin Kurdish yang nak membina Kurdistan, iaitu orang Kurdish di Syria nak bergabung dengan orang Kurdish di Iraq dan nak bergabung dengan orang Kurdish yang berada di Turki untuk membentuk Republik Kurdistan. Ahmad Ocalan dah tua, dia dipenjara lama daripada tahun 1999. Dia gagal dalam rayuan penjara dia 2006. Jadi pada tahun 2025, Presiden Erdogan jumpa Ahmad Ocalan. Dengan mengata Ocalan, untuk membina Kurdistan ni dah habis dah. Dulu kamu disokong oleh komunis Rusia. Sekarang Rusia pun ada masalah dan tak boleh memikul masalah dia sendiri. Mari kita hentikan perang saudara ketika Israel menjadi begitu kuat. Ahmad Ocalan yang mula melancarkan perang pada tahun 1984 ni bersetuju dan mengeluarkan satu hujah kepada semua bangsa Kurdish. Wahai orang Kurdish di Iraq, hiduplah kamu sebagai Kurdish di Iraq. Orang Kurdish di Turki, kita akan hidup sebagai bangsa Turki. Dan dia menyampaikan pesan yang sama kepada orang Kurdish di Syria. Hiduplah sebagai Kurdish di Syria. Tiada lagi cita-cita untuk membentuk 3 bangsa Kurdish. Sebab kena perang banyak. Kurdish di Syria kena perang dengan kerajaan Arab Syria. Orang Kurdish yang berada di Turki kena berperang dengan kerajaan Turk Turki. Orang Kurdish yang ada di Iraq kena berperang dengan kerajaan Iraq. Ini menjadikan tumpah darah di kalangan orang Islam semakin teruk dan Israel menjadi semakin kuat. Maka selesailah Republik Kurdistan ni tamat daripada peta apabila pemimpin yang membawa perjuangan iaitu parti PKP ni menamatkan semua cita-cita ni. Cuma tinggal lagi di Syria pula. Walaupun orang Kurdish Syria telah melepaskan aspirasi untuk membina sebuah negara Kurdistan. Tapi mereka tak boleh nak tukar pola pemikiran mereka. Tuan-tuan faham, secara berketurunan, mereka sama seperti orang yang hidup berketurunan. Bahawa kita nak ada negara Kurdish, kita nak ada negara Kurdish, kita nak ada saudara Kurdish. Jadi kita tak boleh marah dulu orang Kurdish. Sebab secara berketurunan, selepas British telah menipu mereka, kerana British janji kan, setiap bangsa Arab yang di bawah di Empayar Ottoman dengan mengkhianati Ottoman. Bila Ottoman ni nak masuk dalam perang 1917, orang British datang. Nak kalahkan Empayar Ottoman, menghasut orang Arab. Inilah masa kalau kamu nak merdeka daripada orang-orang Turk. Sedangkan Islam ni adalah sebuah empire. Daripada zaman Rasulullah, Islam adalah sebuah negara khalifah. Sampailah para sahabat mengembangkannya, tak timbul isu nasionalis. 500 tahun selepas Ottoman membina empire dan kemudian menjadi sangat kuat, nak berlaku Perang Dunia Pertama. British kata dia tak boleh kalahkan Ottoman kalau dia tak timbulkan permasalahan dalaman. Oleh kerana empire Eropah ni, bangsa Eropah ni adalah bangsa yang menjajah orang. Dia datang menghasut bangsa Arab. Dengan mengatakan, kamu sebenarnya tak berada di bawah empire Islam. Kamu adalah orang Arab, tempat asalnya agama Islam, tapi kamu dijajah oleh orang Turk yang hanya menerima Islam pada tahun 1037. Seperti mana yang kita baca dalam buku yang ditulis oleh Ibnu Fazlan. 1037. Barulah dapat. Kerana itu pun hasil dakwah yang dibuat oleh Ibnu Fazlan yang dilaporkan kembali dalam teks dia yang ni, iaitu pada tahun 921. 921 bawa ke 1037, orang-orang Turk ini masih lagi bangsa yang sesat yang disebut sebagai Viking Turk. Yang masih lagi memegang tatu, masih lagi menyembah gunung, masih lagi menyembah matahari dan percaya bahawa syurga adalah siapa nak masuk syurga, masa dia mati persiapan dia mesti mewah. Dengan adanya masalah yang kita faham sekarang tentang Syria ni, hendaklah kita lihat bahawa tangkap Bashar selesai masalah mana yang lebih besar. Menyatukan Syria yang gagal disatukan. Sebab itu saya jelaskan, kes Syria ni kalau dibiar lama akan jadi kes Yaman. Di mana negara Yaman ni, apabila Yaman asal berada di bawah Empire Osmania. Sebahagian Yaman dia adalah di bawah Empire British. Yaman British ni merdeka dulu. Kemudian baru Yaman Ottoman. Terbentuknya apa dipanggil Yaman Utara dan Yaman Selatan. Kemudian Yaman Utara dan Yaman Selatan ni ambil keputusan nak bentuk satu bangsa Yaman. Cuma tak boleh bergabung. Kerana Yaman yang diperintah oleh British adalah Yaman Sunni. Yaman yang merdeka daripada Ottoman secara peribadi adalah Yaman Syiah.
Dan telah membentuk orang Sunni ni pula pecahlah lagi 3. Satu Sunni yang dipanggil sebagai Yaman Sunni, satu Sunni yang dipanggil Yaman Sunni yang disokong oleh Arab Saudi, satu Sunni lagi yang disokong oleh Qatar, satu lagi Sunni yang disokong oleh UAE. Panjang cerita nak satukan Yaman. Baru-baru ni je, bila Israel bantai Gaza, orang Islam ni buka mata, barulah sedar. Israel ni menjadi begitu kuat hinggalah dia bercita-cita nak ambil Gaza, nak ambil Lebanon, maka di Yaman ni dibuatlah rundingan. Bahawa apakah besar lagi nak berperang di antara orang Sunni sama orang Sunni berdasarkan negara proksi mereka kerana nak kuasai telaga minyak, atau berdamai dan kena hadapi Israel yang sedang menjadi begitu kuat. Tapi Yaman masih tak boleh selesai di kalangan Syiah dan Sunni. Yaman Syiah masih lagi kekal dengan Houthi menguasai kawasan dia yang sekarang ni baru bermula titik-titik perang saudara yang kita nak elakkan. Manakala di kalangan Yaman Sunni diselesaikan apabila UAE dan juga Qatar berundur daripada menyokong pasukan tentera di atas cita-cita menguasai tanah minyak di wilayah Yaman dan menyerahkan kepada kerajaan yang ada sekarang, ya, government of the day Sunni yang disokong oleh Arab Saudi. Tapi dia ada masalah dengan masalah Syiah. Jadi kalau tuan-tuan tanya dekat saya, hanya kerana dendam Bashar ni dulu kononnya banyak bunuh orang Sunni. Kerana Bashar ni kononnya adalah orang yang patut dilaknat dan segala macam. Tak apalah. Allah akan uruskan urusan Bashar kerana Bashar pun akan mati keras di Rusia. Tetapi urusan yang ada sekarang ni adalah urusan menyatukan Syria yang terbelah dua. Di mana sama mazhab tak boleh bergabung. Dan kedua-dua pihak ini menguasai wilayah. Tak boleh ada perang saudara. Kalau ada perang saudara, ini akan melemahkan kedudukan Syria dan balik Syria wa asal balik asil. Di mana Syria ketika berlaku Arab Spring ini berperang. Dengan golongan Sunni ada 3 tentera, golongan ISIS ada 1 tentera. Dan sekarang golongan Sunni ini yang ni telah bercantum. Jabhat An-Nusra semua ni semua telah bergabung. Tinggal ISIS yang sangat kecil jumlah dia tetapi tak boleh bergabung. Dengan Syrian Democratic Force, SDF. Yang mana ini adalah Sunni, bangsa Kurdis, berbahasa berbeza, berbudaya berbeza. Jadi saya ingatkan kepada tuan-tuan, kalau kita nak fikir Bashar bawa balik gantung Bashar, dan lepas tu kita nak habiskan masa memikirkan Bashar ni, Syria yang ada sekarang adalah Syria yang tanah dia semasa Bashar ada pun Israel tak duduk. Israel ambil dekat Bukit Golan. Syria yang ada sekarang ni dah pun nak melalui 2 tahun kejayaan mereka membentuk Syria Sunni merdeka, tapi masih lagi berbalah di antara Sunni Kurdis dan juga Sunni Arab. Syria yang ada sekarang ni yang telah menerima pelaburan yang begitu banyak. Lebih baik dia tumpulah majukan negara dia. Kerana dia telah menjadikan negara yang menerima pelaburan yang banyak daripada UAE. Terutama menubuhkan pelaburan laut dalam. Yang akan dibangunkan di Latakia. 800 juta dolar USD. Berarti kira-kira 3.2 bilion untuk membangun pelaburan yang dianggap akan paling maju di Mediterranean. Syria yang menerima pelaburan UAE untuk membawa kereta api termaju di Asia Barat. Kereta api rel laju sebab bila UAE masuk nak bantu Syria, dia tak nak buat dah sistem bas, sistem rel komuter semua rugi. Dia kata Syria kalau nak maju, ambillah sistem 10 tahun akan datang masih relevan. Jadi Syria yang ada sekarang adalah Syria yang mana kena selesaikan dulu. Semua wilayah yang ada dalam Syria. Kalau pembangunan nak dilaksanakan, tak ada perang saudara. Menjadikan pelabur nak masuk ke Syria. Syria ni dah ditarik daripada sekatan. Diterima kembali dalam Liga Arab. Eropah pun tarik sekatan. Berarti Syria yang sekarang kemakmuran yang menanti dia adalah apakah dia akan stabil untuk menerima kemakmuran. Dan bila berlaku pula perang di Selat Hormuz dan juga perang di Selat Laut Merah, orang mengharapkan Syria ni menjadi satu jalan keluar di mana pelabuhan yang ada di Syria ni adalah membawa minyak pergi ke Iraq. Iraq ni tolak minyak dia masuk ke Syria dan sampai ke pelabuhan Latakia yang sekarang sedang dilabur oleh UAE. Berarti Syria akan menjadi pelantar pengeluar minyak yang paling besar daripada Mediterranean, berlayar terus saja sampai ke tanah Eropah. Sebab tuan-tuan tahu Mediterranean Syria ni lurus saja dia sampai ke Greece, sampai ke Itali. Seberang sikit dia sampai ke Cyprus. Lagi masuk ke dalam dia sampai Perancis, dia sampai UK. Lautan Mediterranean tempat kami berlayar sumuk tu. Berarti inilah Syria yang sedang kita fikirkan. Bukan tentang Bashar. Kalau kita nak pening kepala dengan mengatakan Bashar yang zalim, Bashar daripada marahnya kita orang Sunni di atas naratif Bashar seorang Syiah yang sangat zalim. Sampai bila kita tak faham bahawa komplikasi yang ada di Syria sekarang lebih besar, iaitu mencari keamanan sesama orang Sunni yang masih lagi bertelagah kerana identiti nasionalis seperti kata Syekh Abu Hassan Nadwi. Inilah cabaran orang Islam yang paling besar. Mereka mencintai Islam berdasarkan bangsa mereka dulu. Sebab kita Melayu, ini kita Islam Melayu. Apa-apa jadi, Islam lain kemudian dulu. Islam Rohingya, dia pengotor. Islam Thailand ni susah sikit nak buat berunding. Islam Indonesia, dia kahwin campur. Islam Arab, dia suka berperang. Jadi kalau kata Syekh Abu Hassan Nadwi dalam kitab dia Masyar ni, yang ditulis sekitar tahun 1980-an, beberapa tahun sebelum dia wafat pada 1999, cabaran yang paling besar adalah apabila British memecahkan negara-negara ni dengan mengharap orang Islam ni tak bersatu. Dengan memecahkan negara-negara, pecahkan negara Arab kepada 26 buah wilayah dan pecahkan negara ASEAN ni, Islam di bawah penjajahan Belanda kita dapat Indonesia dan kita.
Nak kata dia apa? Akhirnya British tak pernah berjangka memecahkan orang Islam daripada kuat. Rupanya menguntungkan mereka kerana orang Islam ni taksub kepada bangsa dia sendiri. Menjadikan gerakan nasionalis Islam itu lebih besar daripada gerakan umat Islam. Jika tuan-tuan tanya saya jawab kat tuan-tuan macam itulah tentang Syria ni. Supaya tuan-tuan nampak lebih jelas keadaan Syria yang ada sekarang. Konflik yang tak boleh nak diselesaikan. Banyak negara cuba merundingkan. Pada peringkat awal dulu, setahun kita live kan. Tuan-tuan selalu dengar saya cerita pada tuan-tuan. Pentingnya Madlum Adil. Madlum Adil ini bersetuju. Dia seorang yang sangat sederhana. Pemimpin Kurdish yang sangat sederhana. Tapi Kurdish ni ada 7 puak. 6 puak lagi tak mau bersama dengan Madlum Adli. Iaitu merundingkan penyatuan Syria. Apa yang Syria Kurdish nak? Syria Kurdish nak tentera dia duduk di dalam tentera Kurdish. Yang kata Ahmad Asyara, tak boleh. Kalau katalah tentera Arab duduk dalam wilayah Syria Arab. Kemudian serap masuk Syrian Democratic Force yang berusia 45 tahun ke bawah dalam tentera Syria. Dibayar gaji oleh kerajaan Syria. Tapi dia menjaga wilayah Kurdish. Maka dia menjadi Syria Kurdish. Maka apa yang Ahmad Asyara nak adalah semua orang bertukar tempat. Syria Sunni masuk menjaga kawasan Syria Kurdish. Syria Kurdish kena keluar menjaga kawasan Syria Sunni. Ini saja proses asimilasi kerana Ahmad Asyara belajar daripada sejarah Yaman. Dia belajar sejarah Somalia. Sebab itu Somalia ada Somaliland. Somalia yang dimerdekakan oleh Perancis dan Somalia yang dimerdekakan oleh British. Bentuk satu negara Somalia sampai sekarang. Dengan dihukum Allah oleh bencana El Nino yang menjadikan kebuluran, datang lagi hukum di mana berperang daripada tahun 1984 sampailah sekarang 50 lebih tahun. Hinggalah orang menganggap Somalia ni sebuah negara sampah. Pergi berunding pun tak selesai dia perang. Pergi berunding pun tak selesai dia perang. Last kali Somaliland Sunni kita ni pergi iktiraf Israel. Somalia Sunni kita ni pula hidup dalam kemiskinan. Jadi kalau tuan-tuan tanya dekat saya, mendendami seseorang bukanlah perkara yang besar dalam masalah Islam. Perpecahan umat yang sangat besar, itu masalah utama yang mesti kita selesaikan. Kita boleh pijak kepala Bashar. Dulu kita dah pijak, dah tembak, dah hentak dah kepala Saddam. Orang Islam buat. Orang Islam pijak, hentak dan tembak kepala pemimpin dia sendiri. Muammar Gaddafi di Libya. Semua kezaliman. Menaikkan pemimpin, menjatuhkan pemimpin, memuliakan pemimpin, menghina pemimpin. Dilakukan oleh orang Islam. Ke atas orang Islam sendiri. Cukuplah sejarah dia habis dekat tu. Tetapi perpaduan orang Islam. Siapa yang akan membinanya?